Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, ketua-ketua program, rakan-rakan pensyarah dan juga rakan-rakan kaki tangan Politeknik Kota Kinabalu yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang terbaik dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab di Politeknik ini. Banyak perkara yang telah kita lalui sepanjang sesi yang hampir berlalu pada tahun 2012 ini. Kini kita telah di penghujung tahun 2012. Kita semua perlu merumuskan pelaksanaan tanggungjawab kita dengan cara yang terbaik. Tahun 2012 perlu ditutup, kemas dengan semua perkara diselesaikan agar tahun 2013 dapat menjadi buku baru yang lebih kemas dan sempurna. Semua masalah perlu dicari jalan keluar. Semua amanah perlu diselesaikan. Itu adalah cara terbaik bagi kita menutup kalender 2012 ini. Kita mempunyai 1 bulan sahaja lagi untuk memenuhi semua ekspektasi tersebut. Banyak senarai semak yang perlu ditandakan. Apatah lagi kita mempunyai KPI yang perlu dipenuhi. Ada audit yang perlu dihadapi dan banyak juga rekod yang belum kemas datanya lagi. Untuk itu tempoh sebulan ini akan terasa sangat cepat berlalu jika ianya tidak diisi dengan sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan rakan yang dikasihi sekalian, minggu peperiksaan baru sahaja berlalu. Kerana tuan-tuan, puan-puan akan menjadi hakim yang sangat hebat. Masa depan akademik pelajar bergantung pada keadilan yang diterjemahkan oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan. Untuk itu, saya sangat berharap agar tuan-tuan, puan-puan dapat memeriksa kertas jawapan pelajar dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Kita semua sentiasa berhutang kehidupan dengan pelajar kita. Setiap hari kita sentiasa mempunyai hutang yang kita tidak lunaskan pada pelajar kita, baik dalam apa perspektif sekalipun. Amanah kita kepada pelajar sebenarnya tiada sempadan, kecualilah sekiranya kita mengukur ruang amanah dan tanggungjawab itu padan dengan gaji yang kita terima sahaja. Perjalanan kita masih jauh, tetapi perjalanan kehidupan pelajar baru sahaja bermula. Kita adalah sebahagian dari insan yang akan mewarnakan perjalanan hidup mereka. Untuk itu, fikir-fikirkanlah warna kehidupan bagaimana yang kita ingin berbakti kepada pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua membiayai kehidupan bermakna kita dengan upah dari dunia pendidikan ini. Maka adalah sewajarnya sebagai tanda bersyukur itu, kita akan sentiasa berazam untuk memberikan yang terbaik kepada PKK, pelajar dan semua yang memerlukan kita kerana sempadan hutang kita yang tidak tertulis sebenarnya tiada muka surat dan dinding. Marilah kita sentiasa mencari ruang untuk menyumbang tanpa mengenal erti jemu kepada PKK, kepada rakan-rakan, kepada anak-anak pelajar. Kita selagi masih mencari rezeki kita di sini. Dan saya sentiasa berharap supaya dari tahun ke tahun PKK akan menjadi lebih baik dan terus cemerlang. Untuk itu saya sentiasa menjemput semua yang mempunyai idea dan pandangan supaya tampil untuk memberi sumbangan kepada Politeknik Kota Kinabalu. Setiap komentar juga sangat dihargai, tetapi jika ianya mampu disertakan dengan resolusinya, sudah tentu ia akan menjadi lebih baik lagi. Dalam era kecanggihan teknologi dan kecekapan maklumat pula, Politeknik Kota Kinabalu sangat memerlukan kerjasama semua pihak supaya peka dan membantu untuk menyediakan data dan maklumat yang diperlukan dari masa ke semasa. Tahap kesegeraan tindakan oleh warga di PKK adalah perlu dipertingkatkan. Sikap sambil lewa dan acuh tidak acuh perlu dibuang di kalangan sebahagian daripada kita. Untuk sesi yang akan datang, saya sangat berharap, iaitu sesi Disember 2012,
supaya semua kita perlu meningkatkan komitmen kerja dengan lebih baik lagi. Isyarah seharusnya mula memikirkan sesi yang akan datang, yang akan bermula tidak lama lagi. Jadi apakah persiapan PNP untuk sesi baru berkenaan? Pihak pentadbiran perlu meningkatkan azam untuk memberikan perkhidmatan sokongan lebih baik lagi mulai sesi dan tahun yang akan datang. Semua ketidakcekapan kerja bagi tahun 2012 perlu diatasi segera, dan cadangan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan hendaklah diusahakan secara berterusan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, saya mengakui banyak kelemahan dalam pengurusan kita yang kita lalui pada sesi yang lalu, dan kita berharap untuk sentiasa mencari jalan memperbaikinya. Namun, saya juga berharap supaya semua pihak mampu berkongsi permasalahan dengan pihak pengurusan bagi mencari jalan penyelesaian. Usahlah di antara kita mencacatkan nama baik Politeknik Kota Kinabalu, iaitu tempat kita mencari rezeki ini, dengan membuat aduan kepada pihak luar yang jauh menjangkau dan mereka tidak memahami perasaan kita. Perasaan kekeluargaan sewajarnya ada di dalam setiap tindakan kita untuk membaiki mengambil masa yang panjang, tetapi untuk merosakkan ia memerlukan sekelip mata sahaja. Mulai sesi akan datang, medan mesyuarat atau perhimpunan bulanan akan dijadikan sebahagian sesi menimba ilmu, dan oleh itu saya mengalu-alukan sebarang cadangan pengisian yang mungkin boleh dibermanfaatkan dalam medan tersebut. Dan mulai sesi akan datang juga pengukuran pencapaian dan pelaksanaan tugas oleh jabatan dan unit akan dilihat melalui perspektif KPI. Pengukuran ini akan diterapkan kepada KPI individu bagi membolehkan penilaian menjadi lebih objektif. Pelaksanaan pendekatan ini diharap akan menjadi penilaian hujung tahun lebih jelas dan teratur, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk menyampaikan pesanan Ketua Pengarah Haji Maknur bin Yusof dalam mesyuarat jawatankuasa pengarah di Seremban pada 22 November yang lalu. Antaranya ialah semua politeknik dikehendaki menyediakan takwim yang sedia untuk digunakan mulai sesi yang akan datang. Beliau juga berpesan supaya semua warga politeknik diperingatkan supaya perlu berubah atau melaksanakan mindset change mulai sesi akan datang. Buku Transformasi Modal Insan PPPP yang baru telah pun dilancarkan. Ianya perlu difahami dan dihayati serta diaplikasikan oleh semua warga politeknik. Untuk makluman, semua jabatan dan unit sebagai persediaan menerima pemeriksaan audit aset oleh pihak KPC di awal Disember nanti. Saya juga sekali lagi ingin berpesan supaya jabatan perlulah memastikan semua aset dan rekod adalah dalam keadaan sedia untuk diaudit. Tanggungjawab ketua jabatan dan unit adalah diharapkan untuk memastikan tiada dapatan kesalahan major di dalam audit berkenaan. Akhir kata, kepada semua yang telah mencipta nama dan kejayaan untuk Politeknik Kota Kinabalu, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Dan terima kasih juga kepada pihak Jabatan Perdagangan dengan kerjasama UIDM PKK kerana telah merealisasikan perhimpunan secara maya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.